Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ni aku nak tunjuk cara-cara nak tukar bah ni. Bah air ni. Okay, ni mesin dia. AW DC 1300. Okay, mula-mula buka dia skru. Ada dua ni. Ni dengan sini. Ni aku dah buka dah. Okay, kita buka kabel ni. Okay, lepas buka kabel ni, buka ni, tarik ni tepi. Okay, lepas tu cabut wayar ni. Okay, ketat sikit lah. Ni nampak aku dah buka dah. Ni cabut ni dulu. Ingatlah wayar mana. Biasa dia pendek-pendek, panjang-panjang. Lepas tu buka ni, tempat sabun ni. Dia ada klik ni. 1, 2. Buka ni. Dah guna apa? Dia ada klik 2 tu. Buka. Sampai cabut gini. Okey, lepas tu kita buka ubah ni, cabut skru atas ni. Ada bawah ni. Buka dua skru ni. Okey, buka skru atas ni. Kat sini. Atas ni boleh cabut. Jadi gitu. Tapi dulu kita cabut bawah ni. Mudah. Ni coil dia dulu apa? Supply dengan sabun. Okay, terhati. Okay, baru dia begini. Okay, getah pun dia ada dah sini. Pas saya. Okay, masuk balik gini. Lepas tu skru balik atas. Masuk dia punya tu bawah. Okey. Masuk kita. Okey. Masuk sini. Masuk balik, masuk bawah ni dulu. Masuk itu. Lepas tu tekan sikit. Lepas tu aja bawah ni. Okey, dia akan masuk di atas gitu. Lepas tu kalau klik dia masuk. Kanan dan kiri masuk. Okey, kita masuk klik ni wayar ni balik. Okey. Pastikan masuk le klik dia. Jangan dia atas gitu. Ni salah ni kena masuk lubang tu. Ada ketat sikit. Okay, wayar dia ni pendek, ni panjang. Ni pendek, panjang. Tetap tukar. Okay, masuk dulu. Okay, siap. Nak masak air dulu betul pun boleh. Kita tutup dah. Okey, tutup dia. Ni masuk lubang ni. Lepas tu nak ketat sikit. Lepas tu skru balik dua ni. Okey. Okey, lepas tu skru ni. Masak air.
Mari buat dulu kata. Kita masak air. Tukar dah ni. Kita masak air. Kita masak air. Kita. Okey. Oh, tak masak air. Masuk dalam.